Seorang pegawai imigresen didakwa atas 7 pertuduhan menerima suapan setiap bulan bagi melindungi seorang pekerja asing yang tidak memiliki dokumen sah antara Januari hingga Julai tahun lalu. Tertuduh Muhammad Nazrul Muhammad Yassin, 39 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Melaka, Muhammad Kamil Nizam. Muhammad Nazrul yang merupakan pegawai imigresen negeri Melaka didakwa menerima wang suapan daripada Muhammad Omar, 69 tahun. Ia bagi mengelakkan tindakan undang-undang diambil terhadap anaknya Nurul Alia Muhammad, 23 tahun, kerana melindungi seorang pekerja warga Indonesia yang tidak memiliki dokumen pengenalan diri. Bagi 5 pertuduhan pertama, tertuduh didakwa menerima wang tunai RM300 setiap bulan di sebuah restoran di Merlimau Jasin bagi tempoh 1 hingga 31 Januari, 1 hingga 15 Februari, 16 hingga 28 Februari, 1 hingga 31 Mac dan 1 hingga 31 Mei 2025. Bagi pertuduhan ke-6 dan ke-7 pula, tertuduh didakwa menerima RM300 pada 3 Jun 2025 dan RM150 pada 10 Julai 2025 yang dipindahkan secara dalam talian ke akaun ibunya. Kesemua pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 16-A-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM12,000 dengan seorang penjamin selain mengarahkan pasport diserahkan kepada mahkamah dan tertuduh melaporkan diri di pejabat SPRM setiap bulan. Mahkamah menetapkan 26 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes.